Duit ni memang logik lah ramai yang tak ada simpanan sebab bukan diciptakan untuk simpan. Memang untuk digunakan, memudahkan transaksi. Sebab tu ramai yang tukar cara simpan bentuk emas, akhir sekali emas dia dah ada 3 bulan gaji, dah ada 6 bulan gaji, dah berkeping-keping emas dia. Sebab apa? Emas ni memang diciptakan untuk disimpan. Jadi, tuan-puan, duit ni memang kena ada juga. At least untuk kecemasan. Tapi kalau tak berjaya, takkanlah kita nak cuba cara yang sama dan mengharapkan perkara yang berbeza. Sebenarnya itu satu kerugian sebab kita dah tahu dah akhir sekali dia jadi apa? Simpanan bocor, berhutang. Tapi bila belajar simpan emas, ramai yang dah berjaya dicukupkan simpanan. Dia boleh lansaikan hutang. Dia boleh tukar emas-emas dia kepada harta yang lain. Nampak tak? Emas baru permulaan. Jadi nak mula belajar simpan emas, tak perlu modal yang besar dulu. Rendahkan diri untuk kita belajar dulu, mula dengan serendah 100 dekat e-commerce gap, daftar je dekat bio saja ataupun dekat pin video dan konsisten menabung, keluarkan emas dekat tangan. Emas ni berbeza, kena pegang, duit kena selalu lupa. Emas ni cara lupa dia adalah dari sudut kita kena selalu pegang. Dia dapat sesuatu, amalkan terus hari ni, boleh komen dekat bawah. Nak tanya apa lagi tentang emas?